Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara mudah untuk download CJ SSM secara online melalui website EZBase. So, jika anda nak tahu caranya, jom tonton video ini sampai habis. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda perlu buka Google di telefon anda. Dan kemudian di sini anda perlu membuat carian EZBase. Anda type je dekat sini EZBase. Dan kemudian akan keluar hasil carian ini. So, anda klik je yang ini dan kemudian akan keluar paparan halaman utama website EZBase ini. So, di paparan ini anda perlu sign in masuk ke akaun EZBase anda. So, anda perlu masukkan username bagi akaun EZBase anda di sini. Lepas tu, anda perlu masukkan password akaun EZBase anda. Dan kemudian anda perlu salin semula verification code yang dipaparkan di sini dekat bahagian bawah ni. Dan lepas tu, anda klik je pada sign in ini. Dan kemudian akan keluar paparan utama dalam website akaun EZBase anda. So, di sini ada dua cara untuk anda download CJ SSM anda. So, untuk cara yang pertama adalah sesuai untuk anda yang baru daftar SSM dan masih belum lagi renew SSM anda. So, caranya adalah dekat paparan utama ini anda kena klik je pada bahagian My Business Service ini. Lepas tu anda perlu klik je pada bahagian Registration Status or History ini. Lepas tu akan keluar paparan di bahagian bawah ini. So, di bahagian ini anda klik je pada bahagian Approve ini. Lepas tu akan keluar senarai urusan yang telah di-approvekan. So, anda klik je pada bahagian Action ini. Lepas tu akan keluar paparan Main Information ini kan. So, di bahagian ini anda perlu scroll ke bawah sehingga anda jumpa bahagian bawah ini. So, untuk download CJ SSM anda klik je dekat bahagian Download Borang A, download certification dan juga download business information ini. Dan secara automatik semua CJ ini akan di-download di telefon anda. So, anda boleh klik je pada bahagian download di atas ni untuk anda dapatkan dokumen ataupun maklumat ataupun CJ yang anda telah downloadkan tadi. Dan ini adalah contoh CJ Borang A. Dan ini adalah contoh CJ bagi maklumat business information bagi syarikat anda. Okey, senang kan caranya? Dan perlu diingatkan cara yang pertama ini khas untuk yang baru daftar SSM. Tapi bagi yang dah lama daftar dan pernah renew CJ SSM melalui website EZBase, cara nak dapatkan semula CJ SSM agak lain sikit cara dia. Anda klik je di bahagian My Business Service ini. Lepas tu anda klik je pada bahagian Renew Status or History. Lepas tu akan keluar paparan Business Renewal Transaction ini kan. Dan di bahagian bawah ni anda akan nampak senarai urusan renew CJ SSM anda yang anda telah renew secara online melalui website EZBase sebelum ini. So, untuk download CJ SSM anda senang je. Anda klik je dekat bahagian Action bagi urusan renewal yang transaksi yang terkini ataupun terbaru yang anda telah lakukan secara online ini. Lepas tu akan keluar paparan ini kan. So, dekat bahagian sini anda scroll ke bawah dan anda boleh klik di semua bahagian download di sini untuk anda dapatkan CJ SSM bagi syarikat anda. Dan CJ SSM anda akan di-download secara automatik dan disimpan di telefon anda. So, senangkan caranya. Jadi, setakat ini saja untuk perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.